Pernah tak anda terfikir, kenapa jam kita ada 60 minit atau kenapa kalender kita ada 365 hari? Jawapannya bukan datang dari zaman moden tau, tapi dari tamadun-tamadun pertama dunia. Hari ini kita akan patah balik ke permulaan sejarah untuk kita kaji macam mana 4 lembah sungai purba ni mencipta satu rangka tindakan yang, percaya atau tak, masih membentuk dunia kita sekarang. Semuanya bermula di sini, di tebing-tebing sungai yang subur, tapi pada masa yang sama sangat ganas. Jadi, kenapa mesti kat sini? Kenapa tamadun tak lahir di puncak gunung atau di padang rumput yang luas? Sebabnya mudah je. Sungai bukan setakat bagi kehidupan, ia juga bagi masalah. Dan dalam proses menyelesaikan masalah inilah, manusia telah mencipta sesuatu yang luar biasa. Cuba anda bayangkan macam ni ya, setiap tahun sungai bagi anda satu hadiah, tanah hitam yang subur, memang terbaik untuk tanaman. Inilah yang berlaku di Mesir dengan Sungai Nil. Tapi sungai yang sama ni juga boleh bertukar jadi raksasa, melimpah tempat amaran dan sapu bersih rumah, tanaman dan segala-galanya. Inilah dia pedang bermata dua. Untuk terus hidup, anda tak boleh buat sorang-sorang. Jadi inilah dilema yang mereka hadapi. Sungai bagi tanah untuk bercucuk tanam, bagi air untuk minum, tapi pada bila-bila masa je, ia boleh bertukar jadi kuasa pemusnah. Anda tak boleh sekadar berharap yang terbaik. Anda kena merancang, kena bekerjasama dan kena membina. Nak tak nak, anda kena cipta sebuah masyarakat. Dan daripada cabaran yang sama inilah, lahirnya 4 jawapan yang berbeza. 4 tamadun yang luar biasa, masing-masing dengan cara tersendiri untuk menjinakkan sungai dan membina dunia mereka. Jom kita kenali protagonis-protagonis dalam cerita kita hari ini. Pertama sekali, kita ke Mesopotamia, tanah di antara dua sungai. Di sinilah, di celah-celah sungai Tigris dan Euphrates, idea tentang bandar itu sendiri dilahirkan. Mereka bukan setakat bertani tau, mereka bina tembok urup dan zigurat ur yang megah tu. Merekalah yang mencipta masyarakat bandar yang pertama di dunia. Kemudian kita beralih ke Mesir, sebuah tamadun yang dibina mengikut rentak Sungai Nil. Kat sini, pemerintahnya bukan calang-calang raja. Firaun dianggap sebagai Tuhan di bumi. Kuasanya mutlak sebab dia dipercayai boleh mengawal banjir tahunan yang jadi sumber kehidupan untuk seluruh tamadun tu. Sekarang kita ke Lembah Indus, rumah kepada tamadun yang penuh dengan teka-teki. Sampai sekarang kita tak boleh baca tulisan mereka, tapi kita boleh nampak kehebatan mereka dalam bandar-bandar macam Mohenjo-daro. Mereka ni macam jurutera purba yang membina grade bandar dan sistem pembetungan yang jauh lebih maju dari zaman mereka. Dan akhir sekali, di China, lahirnya sebuah tamadun di tebing Sungai Kuning yang juga dikenali sebagai Duka Cita China sebab banjirnya yang sangat dahsyat. Perjuangan yang tak henti-henti untuk kawal sungai ni telah membentuk sebuah masyarakat yang sangat teratur dan berdisiplin, satu ciri yang akan kekal dalam sejarah China. Baiklah, jadi, anda dah berjaya tanam makanan dan bina penempatan. Cabaran seterusnya? Macam mana nak uruskan beribu-ribu orang? Macam mana nak pastikan semua orang ikut peraturan? Macam mana nak bina sebuah kerajaan? Seperti yang akan kita lihat, setiap tamadun ni ada jawapan yang sangat-sangat berbeza. Cuba tengok perbezaan ni. Di Mesopotamia, kuasa tu bersifat tempatan, dipegang oleh raja-raja yang memerintah bandar-bandar mereka. Di Mesir pula, kuasa tu datang dari langit. Firaun adalah jelmaan Tuhan. Di Lembah Indus, nampaknya agamalah yang pegang kuasa, mungkin melalui golongan pendeta. Dan di China, mereka perkenalkan idea mandat dari syurga. Hak untuk memerintah tu memang datang dari Tuhan, tapi ia boleh ditarik balik kalau maharaja tu gagal. Kita ambil contoh Mesopotamia. Raja Hammurabi buat sesuatu yang betul-betul radikal pada zaman tu. Dia bukan sekadar perintah guna pedang. Dia cipta Kod Hammurabi, 282 undang-undang yang dipahat pada batu untuk semua orang nampak. Ini satu anjakan yang besar. Keadilan bukan lagi rahsia, tapi sesuatu yang awam, konsisten dan bertulis. Tapi, ada undang-undang dan raja sahaja tak cukup untuk bina sebuah tamadun. Anda perlukan alat, untuk jejak cukai, untuk bahagikan tanah lepas banjir, dan untuk bina monumen yang hebat, anda perlukan teknologi. Jadi, inovasi ini bukan lagi satu pilihan, ia adalah satu kemestian. Dan inovasi yang paling hebat adalah tulisan. Cuba fikirkan. Di Mesopotamia, mereka perlukan cara yang cepat dan efisien untuk rekod gandum dan biri-biri, jadi mereka cipta kuniform yang praktikal atas tablet tanah liat. Di Mesir pula, tulisan ada tujuan yang lebih suci. Hieroglif yang kompleks dan cantik itu digunakan untuk hias makam dan puji para dewa. Dan inilah yang menakjubkan, legasi mereka ada di pergelangan tangan anda sekarang.
Pernah terfikir kenapa ada 60 saat dalam 1 minit? Atau 360 darjah dalam satu bulatan? Itu bukan ciptaan moden. Itu datang terus dari Mesopotamia dan sistem nombor mereka yang berasaskan 60. Cuba bayangkan, kita masih uruskan masa kita guna matematik dari 5,000 tahun yang lalu. Sementara itu, di Lembah Indus, mereka sedang membina bandar masa depan. Mohenjo-daro ni bukan kampung yang berselerak tau. Ia sebuah metropolis yang dirancang dengan teliti. Jalan-jalannya lurus macam pembaris. Dan di bawah jalan-jalan tu ada sistem pembetongan yang lebih canggih daripada yang ada di London pada abad ke-19. Ini bukan sekadar pembinaan biasa. Ini bukti wujudnya sebuah kerajaan pusat yang sangat berkuasa dan teratur. Jadi jelaslah kan, dunia mereka tak pernah betul-betul hilang. Ia hidup dalam dunia kita. Rangka tindakan yang mereka lukis atas lumpur dan papirus untuk kerajaan, teknologi dan kehidupan bandar telah menjadi tapak asas yang kita bina sampailah ke hari ini. Fikirkan sekejap. Kalender 365 hari anda, itu dari Mesir. Roda pada kereta anda, dari Mesopotamia. Undang-undang bertulis, Mesopotamia juga. Perancangan bandar, Lembah Indus. Kain sutera dan kertas, Huanghe. Legasi mereka bukan hanya dalam buku sejarah, ia adalah sebahagian daripada kehidupan harian kita. Ini membawa kita kepada satu persoalan terakhir. Mereka ubah dunia dengan bahan-bahan yang ringkas je, batu lumpur, papirus dan gangsa. Tapi hasilnya, mereka cipta rangka tindakan untuk masyarakat itu sendiri. Jadi bila kita lihat dunia kita yang serba canggih ni, kita kena tanya diri sendiri, apakah legasi yang akan kita tinggalkan? Di tengah-tengah semua cabaran kita, apakah rangka tindakan yang sedang kita bina untuk masa depan?